Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat kek batik 4 bahan cookie dough menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di cookie dough coklat batik cookies. Kemudian tekan start. Sediakan biskut Mary dan patahkan biskut dalam bekas. Kemudian masukkan butter dalam mixing bowl. Tutup dan cairkan butter selama 3 minit suhu 60 speed 2. Dah siap? Masukkan serbuk Milo, Ovaltine atau Vicco. Kemudian masukkan susu pekat manis. Tutup dan masak selama 2 minit suhu 60 speed 2. Dah siap? Masukkan biskut Mary yang dipatahkan tadi. Tutup dan mix selama 2 minit reverse spoon. Dah siap. Mudah kan? Sediakan loyang yang dialas dengan baking paper. Saya gunakan saiz 8 inci. Kemudian tuang adunan ke dalam loyang. Tekan sehingga adunan padat dan rata. Anda boleh gunakan spatula ya. Dah siap? Simpan dalam peti sekurang-kurangnya 2 jam atau semalaman dalam peti. Ini pula kek batik yang telah sejuk dikeluarkan dari peti. Keluarkan kek dari loyang. Kemudian potong kek ikut saiz yang anda inginkan. Tekstur kek ini agak crunchy. Kalau anda suka, boleh cuba. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.